Kenapa harga emas public gold lebih mahal daripada spot price? Adakah kita kena scam sebenarnya? Ramai orang tanya, spot price ni kan harga emas dunia. Kenapa emas public gold lebih mahal? Jawapannya mudah. Spot price bukan harga emas fizikal yang kita boleh beli. Ia cuma harga emas mentah di pasaran global yang didagangkan antara bank dan pelabur besar dalam kuantiti ratusan atau ribuan kilo. Harga spot itu belum masuk kos apa-apa. Belum ada kos kilang, kos tempur jongkong, kos pengangkutan, insurans, simpanan dan margin syarikat. Bayangkan harga gandum di pelabuhan. Itu bukan harga roti yang kita beli di kedai. Bila gandum jadi roti, mesti ada kos tambahan. Sama juga dengan emas. Bila emas mentah ditempa jadi gold bar, dinar atau barang kemas, harga mesti naik sikit. Tambahan pula, spot price guna US dollar. Bila nilai ringgit turun atau naik, harga emas di Malaysia pun berubah. Jadi ringkasnya, pertama, spot price harga bahan mentah. Public gold, harga emas fizikal siap pakai. Dijamin tulen dan boleh dipegang. Kalau harga public gold lebih tinggi sikit, itu bukan mahal. Itu tanda anda beli emas sebenar, bukan nombor atas skrin. Kalau nak mula simpan emas, komen emas atau DM saya bantu daftar dan get step by step. Saya bantu anda sebaiknya.